homework. Aku lupa nak sambung vlog aku. Aku lupa weh. Aku dah pergi kelas hari ni kan. Apa ni? Aku dekat kelas. Semua kan tengah gelabah buntut sebab tak siap kerja terengkas. Semua tengah buat kerja terengkas. Tak siap bagi rumah. Ini salah satu cara tadi daripada tidak mendatang. Cara yang kedua, kalau surat tak banyak, kita yang kerja dekat payment room tu, kita boleh ambilkan. Hantar. Let's company is automated delivery system transport mail to the various. So dah habis kelas. Aku buat vlog hari ni tapi aku lupa weh nak sambung vlog ni. Harus kelas. Kita orang Belajar tak gerak. terus kita orang nak bagi buat video. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya nak ambil kopi. Walaupun dia Hi everyone. So sekarang dekat library. Sebab kita orang nak record video untuk demonstration. Maklumlah kan dah nak last sem ni. So ni saya guna kamera cinematic. Saya tak lipstick. Saya baru touch up lipstick. Saya pakai lipstick Iris. Ni daripada Mika series. Ni. This one. Ya, dari kod dia. Kod Dubai. Cantik weh. Tak ni. This is kod Dubai on me. Buka pintu. Ni ada kawan-kawan saya guys. Buka pintu. Next, rest your eyes open by looking away from the screen. Furthermore, Macam ni. Tak ada nak sebut. dah nak tengok ni yang terbaik tu. Takut kena. Kita, ada so kita bertutup juga tak? 3 action. Position your chair so that your upper and Kena lower buat macam ni ke? Oh, lagi sekali boleh. Sorry. Ambil gambar saya. Dia diam. Sorry tu korang. Banyak kali kena shoot pula. Kita nak bagi berpindah tempat sebab kena kerusi tu kena sesuai dengan position. Bukan POV dia tu. Yes, alhamdulillah. So sekarang kita menuju ke bilik simulation. Okay. Saya ialah bakal Esko Multimedia. Okay, bye guys. Hi guys. So sekarang ni sebenarnya sebenarnya aku tertidur. So sekarang kita orang akan sambung vlog kita orang dekat bilik simulasi bersama Iris. And dekat depan ni ada Najwa sebab sekarang tengah turn dia. Turn aku dah habis. Turn aku exercise tu. Walaupun begitu, tapi nak mengeditnya tu makan masa coy. Ini pun guys, belum lagi kita orang buat video untuk persiapan. Stres. The next day. Tak. Good luck ya Dina, good luck.
malah weh. Dinas. Nampak aku dah. One eternity later. Now tengah kelas English. Cari orang lain kita dah tolong. Cari orang lain. Jangan. Okay, saya nak sambung vlog. Kau tahu tak, aku dah berhari-hari weh buat vlog, tapi vlognya 1-2 video je. Tergantung vlognya. Macam biasalah kan, muka ini adalah Umi, ada Iris, ada Najwa baru balik jumpa MA sebab dia gastrik. So cuba review sikit. MA dekat PCs ni okey tak? MA kat PCs ni dia tak macam nurse dekat hospital government lah yang jenis sikit-sikit nak maki orang. MA kat sini baik. Dia tak ada macam sakit kat perut mengandung ke? Dia tak ada macam tu. Nurse kat government selalu tu orang mengandung sakit perut. Banyak review dia. Sakit. Alhamdulillah lah, percuma guys. Masih student lah kat sini. So korang jangan risau kalau korang belajar kat sini. Walaupun dalam hutan kelengkapan sangat cukup. InsyaAllah korang boleh hidup. So pilih je mana-mana bumbung kalau stres. Lepas tu lompat je. Itu tips yang tak berguna. Jangan buat macam tu. No! God, please, no! 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 Tu tip untuk orang yang dah tertekan. So sekarang ni kita orang baru habis kelas English Communicative. Baru habis theory test. Now kita orang nak balik. Sebab hujan weh, seronok weh hujan. Cucu. So itulah classmate saya tadi. Kat sini bersuara kalau hujan sebab cucu. Biasalah sebab dekat tepi pantai kan. So cucu. So sekarang kita nak balik Kamsis. Hai semua. Sekarang tengah tunggu mak datang sebab kita balik ni. Kita balik. Hidup PBSM. Balik. Maaf cakap, kita BDSM. Cuma tak kasut aku. Mak, banjir belakang tu. Tunggu bas. Hai guys, so sekarang saya dah sampai dekat rumah. Yeay. Boleh tak lah everyone ni kat sini sebab after this saya tak buat apa-apa pun. So saya rasa nak end vlog ni kat sini. So terima kasih sebab sudah menemani saya daripada hari Selasa, Rabu, Khamis ada ke vlog? Aku rasa aku tak ada rakam. Sampai Jumaat. Okay, thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like juga. Okay, bye.